kau tak duduk pun satu rumah dengan aku, you know nothing. Tak boleh lah, I tak suka lah orang pakai label macam tu nak naikkan harga. No, I tak. Hai, Assalamualaikum semua. Kita bersama lagi dalam episod kedua Campak Jadi bersama kami hos anda Alia dan saya juga Jimmy. Okey, dan hari ini kita nak kupas cerita-cerita ataupun kisah-kisah menarik tentang masakan, makanan dan mungkin perkara yang anda tak tahu tentang dunia kulinari. Dan hari ini Abang Jimmy kita ada guest yang sangat special. Sangat istimewa. Betul, seorang jelitawan. Ibu kepada 3 orang cahaya mata. Betul. Dia semua benda dia boleh buat. Bukeh boleh buat, masak betul, boleh buat, baking boleh buat. Siapa lagi kalau bukan Shima Anwar. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Shima Anwar. Terima kasih sebab sudi jemput Shima untuk interview ni. And kita santai-santai je today. Okey. Okeylah, kita permulaan untuk segmen Campak Jadi ni. Semua dah tahu Shima bermulakan kerjaya sebagai pelakon kan. Jadi tiba-tiba pula tengah-tengah tengok Instagram, masa pula Shima ni buat kek kan, baking. Dia boleh ceritakan tak permulaan je. Mungkin dari suka-suka sekarang dah jadi satu bisnes pula. Mungkin boleh start macam mana tercetusnya idea ataupun permulaan. Okey, yang first sekali Shima bake yang Shima jual lah, pandan layer cake. Okey, cerita dia satu hari ni Shima memang orang kata memang tengah teringin nak makan pandan layer cake. Okey, so masa tu kat rumah lah, so kita just order online. So beli, tapi kek tu tak, orang kata tak menepati kita punya cita rasa. Sebenarnya tak sedap lah. Sedap lah. Jujur sangat. Mahal, kecil, dan rasa dia memang agak teruk lah. So Shima macam, geramnya kan. So Shima sajalah pergi cari resepi, Shima Google. So Shima try. Okey, masa buat yang pertama kali tu, dia nampak okey, rasa dia okey, tapi Shima rasa macam mungkin boleh diperbaiki. Apa yang Shima buat tu lah. Okey, tu memang Shima makan sendiri. Second one, Shima buat memang betul-betul terus jadi. And then Shima bagi dekat family, dengan kat kawan-kawan. So diorang suka. So bila yang sama lah pandan tu. Yes. So lepas tu Shima sajalah tanya dekat Shima aktif dekat Instagram. So Shima tanya ada ke sesiapa yang nak order macam tu. Shima main-main je. Lepas tu tak tahu yang memang betul-betul tak expect berdesuk masuk. Ya. Pandan layer cake ni memang agak leceh sebab dia ada layer-layer tu semua. Betul. You know. Lepas tu kalau tersalah sikit dia memang tak jadi, akan rosak, benda-benda macam tu. So but I did it. Buat seorang-seorang. And then mula-mula Shima start dengan I think berapa biji Shima start? I think 10 kot. 10 biji. Mungkin 10. Untuk first order 10 biji. 10 biji. Lepas tu makin lama makin banyak bila orang dah bercakap mulut ke mulut kan. And then sampaikan ada satu hari ni Shima buat 32 biji dalam 32 biji. Tapi untuk kek yang sama lah, pandan untuk kek yang sama. Itu sahaja. Itu dalam tahun ni juga Yes, I think baru lagi dalam 2-3 bulan lepas kot rasanya. Jadi bila nak cuba buat sendiri tu kan, resepi tu macam mana? Shima ada rujuk mana-mana ke ataupun memang YouTube ke campak tu jadi? Okey, macam Shima cakap tadi, Shima Google resepi. Tapi selalunya kalau yang resepi daripada Google ni dia tak betul-betul yang orang kata you kena you kena try sendiri, ikut cita rasa. You kena adjust juga, macam mana sekali pun you kena adjust. So Shima adalah adjust 2-3 kali jugalah benda tu kan, untuk dapatkan dia rasa tu perfect. So Shima Google resepi, lepas tu Shima godek-godek sikit lah resepi tu, ikut apa yang Shima suka. And then Alhamdulillah orang lain pun suka juga. Macam tu. Tapi macam ada setengah orang kalau dia buat makanan misalnya, dia tak ada keberanian untuk jual kepada orang lain. Jadi macam Shima kenapa berani ambil risiko bila orang minta order, berani buat, berani jual. Untuk kali kedua buat kek pula tu, terus ambil order. Macam mana? Bisnes ni kadang-kadang kita memang kena ambil risiko. Betul tak kan? So apa yang Shima buat, just buat. And then macam orang lain, diorang tahu yang Shima ni jenis yang
orang kata bukan sembarangan lah. Kalau Shima rasa okey benda tu untuk pergi, dan baru Shima keluarkan. Shima macam tak adalah kata buat cincai-cincai, lepas tu beriu nak pergi jual apa semua kan. So kita dah, orang kata dah ambil minta pendapat daripada orang lain juga, daripada family, daripada kawan-kawan semua, dan diorang suka, dan baru Shima start. So kek pandan tu kek pertama ke sebelumnya ada buat lagi baking? Okey, kek lain yang Shima reti buat adalah chocolate cake moist, chocolate cake moist tu sahaja. Sebelum ni lah. Okey, Shima ni sebenarnya suka sangat tengok orang baking. Shima memang suka kalau scroll kat IG tu tengok orang masak, baking apa benda semua. Tapi Shima tak reti tau. So yang Shima pandai buat itulah kek coklat kukus moist cake tu. Itu sahaja sebab simple kan. Okey. So sebab Shima pernah try banyak kali before ni, tak jadi. So once dah dapat satu benda yang betul-betul pop jadi, Shima happy. Dia macam kaca shock sikit sekejap. Lepas daripada pandan tu Shima buat lagi. Shima buat kek lain. Contohnya jadi excited lah nak buat lagi. Ya, hari-hari tau Shima, hari-hari Shima bake. So kat rumah tu memang hari-hari memang akan ada kek. So dekat rumah tu memang hari-hari diorang kena makan kek. Orang penat lah makan kek hari-hari. Yes, hari-hari makan kek. Hari-hari buat kek. Sampai ke tahap yang macam tu. Yang macam kalau tak bake satu hari tu rasa macam lain macam dia buat bake lah. Yes. Tapi tak pernah ambil kelas kelas bakery tu tak ada. Alhamdulillah, so far apa yang resepi yang Shima dapat, Shima try. Lepas Shima adjust sikit. Bila kita dah ada base, kita dah tahu dia punya basic. So I think senang sikit kot nak. Cuma baking ni dia tak boleh, you tak boleh macam adjust banyak sangat. Dia tak macam masak. Masak kalau you salah buat, you campak-campak balik, adjust okey. Tapi kalau baking, you salah texture sikit, dia, dia akan lari. So kena salah sikit memang akan lari lah. Betul. Contoh macam hari kalau kita buat sedap, tiba-tiba besok dah salah sukatan jadi tak sedap. Yes, betul. Tersalah teknik, bukan salah sukatan je, tersalah teknik sikit pun tak boleh. So benda-benda macam tu lah Shima slowly belajar. Memang Shima belajar semua sendiri. So masa dekat awal-awal apa kata proses nak belajar tu, mungkin korang boleh share sikit, ada tak yang momen yang kelakar ke, ataupun yang macam kek tak jadi, kek terhangus, terbakar ke, kalau boleh share? Apa pula tak jadi? Mesti ada. Mesti ada. Kek yang roboh, kek yang jadi buruk. Ada, memang ada benda tu. Tapi Shima tak pernah share lah. One day Shima akan share. Sebab orang fikir macam, oh Shima buat apa-apa semua jadi. Shima buat apa-apa semua jadi kan. Tak, sebenarnya ada juga beberapa yang kejadian dekat dekat dapur yang memang kelakar lah kan. So benda-benda macam tu normal. Tapi kalau bagi Shima, kalau kita minat, walaupun benda tu susah tapi kita akan tetap cuba. Itulah yang Shima buat. Okey, jadi bermula dengan pandan layer kek, kemudian beralih pula kek macam kek wedding, kek birthday. Macam mana pula Shima mungkin ambil orang kata keberanian bila ada tempat orang maksudnya ada permintaan lah, orang minta buat kek hari jadi, kek perkahwinan. Jadi macam mana Shima belajar? Okey, macam kek birthday tu semua Shima start dengan kek anak Shima. Oh, kek anak sendiri. Anak sendiri. Yes. Kita kena bagi orang rasa betul-betul dulu kan macam mana apa dia orang punya feedback semua. So Shima start dengan kek anak Shima lelaki. Shima buat itu first time. Kejap, mula-mula first kek Shima buat yang 2 tingkat punya kek. Dua tingkat terus 2 tingkat lah. Terus 2 tingkat. Lepas tu Shima cabar lagi diri, Shima try buat 3 tingkat pula. Yes. So alhamdulillah semua jadi, and then yang makan tu pun bagi feedback yang sangat positif. Sebab Shima tak pakai orang kata layer tu yang frosting biasa. Shima memang betul-betul cari yang orang kata kita berangan. Shima ni kuat berangan sebenarnya. Berangan lah nak yang advance kononnya kan. Tapi alhamdulillah jadi yang tu Shima memang sangat happy. Shima rasa macam proud of myself lah, because Shima tak pergi pun kelas baking apa benda semua, tapi Shima belajar sendiri, Shima buat R&D sendiri apa benda semua. Alhamdulillah semua jadi. Itu yang Shima sangat happy lah. Tapi kalau kita tengok Shima punya kata design lah untuk kek-kek tu semua memang kreatif kan abang? Betul. Memang macam orang kata profesional lah. Betul, memang macam baker orang kata lahir je orang ambil kelas memang kelahiran ada sijil kulinari. Kek tu memang cantik. Sebab jadi, Shima inspirasi tu dari mana sebenarnya? Shima selalu tengok video orang buat kek.
Shima suka. Memang kalau Shima tak ada tengok benda lain tau. Shima memang akan tengok orang buat kek sahaja. Orang kata kalau boleh dahulu kalau Shima tengah pegang phone, memang itulah yang Shima tengok. Video orang buat kek. Shima memang sangat suka. So dapat inspirasi daripada video-video. So kita tengoklah orang buat macam mana. So kita adjust lah, tengok macam mana cara, apa yang kita nak. Macam tu. So terjadilah segala macam. Tapi tu semua orang kata for fun je lah sekarang ni. Sebab Shima pun masih fikir yang macam Shima betul-betul nak kena pergi kelas yang proper lah to get the certificate, everything semua kan. So kalau kata one day Shima nak buka kafe ke, nak buka kedai ke apa ke kan, so kita dah ada dah benda tu. Sebab ramai juga followers yang tanya, you tak nak buka kedai ke, semua kafe ke at least kan. Okay, macam Shima cakap apa tau, Shima tak nak buat benda ni sembarangan. At least biar orang kata penuhkan ilmu di dada dulu, baru start buat. So anything happen ke, nanti kita tahu, kita ada knowledge benda-benda macam tu. Shima lagi prefer untuk belajar dululah yang betul-betul. So macam now Shima slowly belajar sendiri. Lepas tu mungkin Shima akan pergi ambil kelas lepas ni to get a certificate. And then insyaAllah nanti akan adalah. Sebab itu memang minat Shima kan. So I hope one day Jadi bila sekarang dah sibuk buat kek semua, jadi buat pula dekat rumah. Jadi family macam mana? Anak-anak misalnya anak-anak kecil kan? Tak mengganggu ke? Maksudnya dah budak-budak kan? Mana nak frosting lagi, nak jaga anak lagi. Betul. Okey, tapi Shima dekat rumah Shima ada helper. So diorang akan macam kalau Shima tengah buat kerja, diorang akan tengok-tengokkan anak sekejap lah macam tu. Tapi macam anak-anak Shima pun diorang dah faham mak dia macam mana. So macam every time Shima buat kerja, diorang alhamdulillah tak ada seorang pun yang berani kacau. Yang kalau diorang datang pun, Mami can I help you, yang memang duduk kat tepi tu diam-diam, okey. Alhamdulillah anak Shima perangai yang macam itu. So orang kata tak susah lah nak handle bila Shima nak kena vacuum, nak jaga anak apa benda semua. Sebab anak Shima pun agak besar jugalah, 8, 6, ada seorang lagi kecil 2 tahun. Yang itu je lah macam sikit kan, macam playful sikit. Tapi diorang kalau macam tengok Shima baking, diorang mesti nak ada juga dekat situ. Nak tengok juga. Nak tengok, yes. Diorang pun macam happy tengok pecahkan telur, masukkan ingredient dia juga lah. Shima tak bagilah. Kalau yang untuk buat untuk meniaga kan, Shima tak bagi tolong lah. Just you duduk situ, you tengok je, jangan usik. Cakap okay, dan just tengok je lah. Dia macam tu. Tapi tak kacau pula tak, alhamdulillah. Sebab mak dia macam singa. Tapi orang kata lah, kalau dah air tangan artis, harga pun mesti dah harga artis juga kan. Jadi macam mana harga kek Shima jual tu? Okey, terus terang Shima cakap, Shima punya ini bukan apa yang Shima cakap. Ini orang yang cakap. Shima memang tak jual orang kata harga yang melampau-lampau. Kat mana yang kat luar yang orang jual, I think I punya harga pun lagi murah. Sebab I fikir I buat ni sebab minat I nak buat benda tu. So I don't think I nak kena letak harga mahal-mahal kot. And tak semua orang can afford untuk beli kek mahal-mahal. And kek pun bukan artis kot. Artis yang buat ni. Tak boleh lah. I tak suka lah orang pakai label macam tu nak naikkan harga. No. I tak. I akan buat benda yang kalau boleh lah, I try my best untuk buat benda yang mampu milik. Tapi ada orang cakap kalau selalunya kan menggunakan alasan guna barang premium untuk letak harga tinggi. Kalau Shima macam mana? I tak pernah sebut pakai barang premium ke apa benda tu semua. I macam mana nak cakap kita jangan terlalu kerjakan, sebab I buat atas dasar minat kan. So I pun pakai barang-barang yang mahal. Memang barang-barang baking memang sangat mahal sekarang. Okey, tapi I tak pernah claim yang macam saya pakai barang premium jadi saya kena letak premium, mini harga premium kan. Benda lah premium. Jadi alasan tapi kadang-kadang yes, I ada baca tau. Ada orang komen ini dekat tempat lain lah claim yang premium. So nak letak harga yang tinggi tapi rasanya kurang memuaskan. So I tak nak benda-benda macam tu. So macam I tak pernah, walaupun I pakai barang-barang yang mahal, I tak pernah claim benda tu. I rasa tak perlu untuk cakap. Kan bila orang nak makan, dia orang rasa sendiri, dia orang akan tahu. Itu je, itu yang paling penting. And then orang customer repeat order, itu je yang paling penting. Betul tak? Tapi dalam mungkin dalam kalau macam 10 orang yang suka, mungkin 1-2 juga ada juga yang komplain kan. Pernah tak terima teguran ataupun kritikan kek yang Shima buat ni? So far alhamdulillah customer semua baik. Customer semua baik-baik. Tak
Tak ada orang kata yang banyak cekadak ke apa, tak ada. Cuma ada problem ni saja, delivery. Masa dia kek kan fragile. So bila sampai kek tu dah jadi sengit-bengit lah, tengah terbalik apa semua. Tapi customer memang ya Allah, alhamdulillah sangat. Tak ada dapat customer yang walaupun dah kek macam gitu, dia tak ada marah ke apa ke, tapi Shima rasa bersalah lah. Mungkin sebab Shima Anwar ke dia tak marah. Shima pakai courier bukan hantar sendiri? Pakai delivery service yang memang macam Grab ke, Lalamove Move ke, macam gitu. So, apa Shima buat, the next day Shima gantikanlah kek baru. Macam tu. Sebab kita rasa macam tak sedap, kesian dekat customer. Mungkin rugi tak apalah jadi tapi dia orang kepuasan pelanggan tu sebab dia utama lah. Okay, jadi selepas beberapa bulan dah, mungkin boleh dikatakan setiap minggu ada order lah. Dulu start Shima buat seminggu 2-3 kali. Lepas tu Shima ingatkan macam okey, mungkin sebab seminggu 2-3 hari je yang buat, mungkin sebab tu order banyak. Okey, sebab Shima the next week tu Shima try lah buat. Okey, Isnin ke Jumaat dengan harapan mungkin Isnin tu sikit, Selasa tu sikit. Tidak. Banyak masuk order. Alhamdulillah rezeki lah. Alhamdulillah rezeki. Bila kalau cakap dengan orang, mungkin orang macam tak percaya kot. Shima boleh duduk dekat dapur tu daripada pagi sampai ke tengah malam. Sampai ke Tak, dia dengan Shima ni kontak dia pagi. Petang baru dia reply. Shima buat apa? Tengah baking. Ni sibuk sampai 2-3 pagi. Shima macam gitu. So memang tahap penat tu yang tak tahu nak cakap lah. Memang penat-penat sangat. Tapi itulah penat yang orang kata berbaloi. Tapi disebabkan permintaan yang tinggi, Shima tak terfikir ke nak ambil helper ke ataupun pekerja ke untuk tolong buat kek. Okey, Shima ni sebenarnya agak cerewet tau. So Shima punya macam mana expectation dekat orang tu, Shima takut yang macam boleh ke orang buat. Lepas tu lagi satu Shima buat dekat rumah, Shima tak ada proper ni lagi kan. So Shima buat sikit-sikit macam tu. So mungkin lah one day kalau ada betul-betul kedai yang betul-betul, dan mungkin Shima akan ada pekerja semualah. But now I think Shima selesa untuk buat sorang-sorang. Lepas tu macam Shima, kenapa orang tanya kenapa tak buka kedai je. Okey, nak buka kedai ni bukan satu benda yang mudah. Okey, and macam kita orang sendiri kita pernah ada experience dengan restoran. Mungkin yang tu pun agak besar. So that's why sebenarnya susah. Shima rasa susah. Modal pun besar kan. Nama dia Podium, tapi kita orang dah jual lah because ada buyer nak beli yang suka kedai tu, so kita jual. So daripada experience tu, nak manage F&B punya industri ni bukan senang tau. You tak boleh macam pump duit dan book bagi orang yang harap orang tak manage. Tak boleh. Kalau kita nak run business F&B pun tak ada lah, hari ni buka besok dah dah tutup kan sebagainya kan. Bukan senang nak handle staff apa benda semua, nak kena monitor. Macam mana sekalipun owner kena ada dekat situ, kena tengok you punya kedai every day. So macam Shima sekarang ni dengan ada 3 orang anak seorang yang masih kecil. So Shima tak apalah, nanti we think about it, kan. So bagi macam diorang tu dah okey sikit, dah besar sikit, dah macam dah boleh uruskan diri sendiri sikit ke, Shima boleh lepaskan sikit. Sebab now Shima memang tak ada orang kata keberanian untuk tinggalkan 100% anak Shima dekat rumah. Shima keluar pergi bekerja apa benda semua, tak. So macam ni lah keadaan Shima sekarang. Dan nak pula Shima perfectionist kan? Cerewet sikit. Okeylah, selain pelanggan mungkin dalam kalangan pengikut Shima dalam Instagram kan, berminat, mungkin ada tak pelanggan dari kalangan artis ataupun orang ternama VVIP yang pernah terpatik dengan Shima? Ada. Okey, macam Shima, rakan-rakan artis diorang ni macam mana diorang tak ada pun macam Shima yang nak kena bagi babe, I bagi you kek ni, tolonglah promote ni. Tak ada. Diorang semua datang, babe, I nak beli. I nak beli. So memang diorang beli and then alhamdulillah diorang happy, diorang suka dengan kek tu. Diorang bagi review jujur, buatkan video lah, post dekat IG story lah, benda-benda macam tu. So that thing memang Shima appreciate sangat lah. So diorang daripada benda-benda macam tu, Shima rasa diorang betul-betul ikhlas. Kan. So tak adalah macam kita bagi free dan paksa orang untuk buat review ke, tak nak buat macam gitu kan. Dia dari mulut ke mulut lah. Yes. Dia orang nak try kan, promote macam tu. And then dah start banyak yang orang order untuk macam diorang ada kenduri ke apa kat rumah kan, benda-benda macam tu. So daripada situ yang
macam orang dah pergi kenduri, tengok kita punya box, ada kita punya nama, benda semua. So ada contact number. Ada juga yang buat macam tu. So daripada situ yang lagi orang tahu banyak orang tahu. Macam tu lah. Tapi kalau kita tengoklah Shima dekat Instagram, memang Shima seorang yang kreatif kan. Macam saya cakap, saya suka tengok Shima buat bukit, Shima buat macam-macam lah kan. Di rumah pun decorate sendiri apa semua. So memang tangan tu tangan seni ke? Tak tahu lah nak kata. Alhamdulillah. Tapi nak kata betul-betul kreatif sangat tu tak juga. Ada je benda-benda yang kadang Shima buat tak jadi, ada je. Tapi Shima buat apa yang Shima minat lah. Shima suka kalau dulu Shima suka mengecat, benda-benda macam tu. Shima agak lasak sikit. So buat benda macam tu memang suka. Memang tak boleh diam lah. Memang tak boleh diam. Yes. Jadi okey lah, mungkin boleh kongsikan pula kek paling susah yang memakan masa yang paling lama Shima pernah buat. Rasa antara kek yang Shima buat susah memang pandan layer cake tu dengan Betul, paling susah. susah. Pandan layer cake tu lah dengan coklat layer cake. Sebab dia kena buat first masakkan kek tu. Betul. Lepas tu tak boleh terus potong ke apa, you kena tinggalkan sejuk. Lepas tu nak kena keluarkan daripada loyang perfectly. You tak boleh pecah ke apa benda, dan kena potong satu layer. Okey, dah berapa potong. layer tu? 3 layer. 3 layer untuk satu biji kek Okey. Lepas tu nak buat dia punya custard. Custard kena masak bila dah tengah-tengah panas tu, belum masak terus kena setkan terus. You tak boleh tinggal kejap lagi lah nak buat. Tak boleh. Nanti custard tu dia akan jadi keras, so dah tak boleh dah. So masa tengah-tengah panas-panas tu yang memang I think agak mencabar lah. So macam the process tu sebenarnya agak panjang. Lepas tu berapa lama agak? Masak kek tu sahaja dalam sejam setengah lah untuk prepare barang pun, kek sahaja. Lepas tu nak kena sejukkan dia, I think lagi sejam setengah. Okey. Lepas tu belum kira nak potong lagi. Nak potong, nak layerkan dia. Lepas tu layerkan tu dalam half an hour. Lepas tu cuma buat custard tu dalam masa setengah jam untuk masak sahaja. Okey. Lepas dah set custard tu nak set yang layer-layer tu lah. Letak custard, letak kek, letak custard balik, letak kek balik, letak custard. 5 jam jugalah kan nak buat satu kek. Itu baru buat sahaja. Satu kek. Shima masak sekali masak lah. Sekali. Lepas tu nak kena tunggu dia sejuk. Nak setkan dia dekat dalam fridge for at least 6 hours. Terpaksa aku. Itulah. Shima ada kesabaran untuk tu sebenarnya. Kemudian selain promosi dia dari kawan-kawan Instagram, Shima juga ada buka Instagram Shim Kitchen Tapi kenapa 5 posting je? Tak update ke? Itulah. Cuma pernah cakap tau dengan my husband. Tak gerak. I punya IG business ni kan paling hodoh I rasa. Macam orang tengok macam bukan lah. Itu je ada. I tak sempat nak buat post yang cantik-cantik, tak ambil gambar cantik. I tak sempat. Memang betul-betul selalu dekat kitchen. Tapi I rasa tapi tak orang tahu. Tapi main IG pun dah cantik dah bang. Banyak dah. Orang kan tengok dekat main IG lah. Tapi bila dia letak kat sini ada tag Shim Kitchen, kita try lah buka. Itu je ada. Tak sempat. Cuma tunjukkan berapa banyak order. Betul. Mungkin cuma boleh share. Sekarang kan tengah buat 4 jenis kek Sekarang 4. Ada tak idea untuk buat cipta kek sendiri ke mungkin? Ada. Cuma dah ready. Cuma dah ready. Cuma je belum, orang kata belum tengah tunggu masa nak keluarkan dia. Yang ni memang betul-betul cuma buat sendiri. Yang cuma macam dapat orang kata bila tengok-tengok tu kan, macam ni kalau aku try buat ini. So kita ada idea sendirilah. Ada. Yes. Dah pernah buat dah? Dah. Jadi. Yes. So kalau boleh tease sikit macam mana kek yang macam mana? Maybe macam kita kan, tak semua orang yang nak beli kek yang besar-besar macam tu kan. So kadang-kadang ada orang kat rumah duduk seorang dua. So Shima dah adjust benda tu. Instead of diorang beli yang jenis slice, apa kata I letakkan dekat dalam maybe mangkuk kotak container macam tu. You know yang I dah R&D beberapa flavor.
Okay. So benda-benda macam tu lah yang I nak buat nanti. Instead of kek yang besar ataupun kek yang slice, I nak buat dia dekat dalam kek yang kecil-kecil. kecil-kecil. Yes, yang Flavor apa tu? Flavor Shima Anwar. nanti kita bagi tahu. Yes. Okay. Yes. Not yet. I tengah fikir lagi bila nak keluarkan. That one is special lah. Jadi so far memang Shima happy dengan baking ni. Sangat happy walaupun dia sangat memenatkan, tapi sangat happy because bila kita minat, macam mana sekalipun kita akan tetap buat. Ramai je orang tanya, Shima, I suka tengok you, I nak buat macam you buat. I cakap, buat je lah. Kalau you ada minat, you just teruskan. Jangan give up. I selalu pesan dengan orang macam tu. Kalau you ada minat, you just do it. Mungkin Shima dah pernah bercakap pasal isu ni lah. Sebelum ni pun ada orang yang mendakwa kononnya Shima mengerah you punya helper untuk buat you punya kek. Dan Shima pun pernah jawab. Mungkin Shima boleh share sikit ke tentang benda tu. Ini tuduhan nak tinggal ni Ya. Tak macam mana diorang tahu, Jangan, tak tahu. Tak kan, macam dia duduk dekat Macam satu dia rumah duduk, dengan kita. betul. Okay, to be honest, bab-bab baking ni semua 100% memang Shima yang buat sendiri, seorang. Mana logiknya kalau Shima kerahkan pembantu rumah Shima untuk buat sama-sama dengan Shima. Kalau 2-3 pagi Shima dekat kitchen seorang-seorang buat kerja. Dah baking, siap kemas lagi semua benda kan. So orang tak tahu benda-benda macam tu. So diorang expect yang macam diorang maybe helper dia penat kot, kena buat kerja, kena bersihkan rumah, jaga anak, nak tolong dia ni, dia nak kerja sales. Macam baca all the comments. Tapi macam tak payah beria nak berlawan dengan diorang. Because for me, kau tak duduk pun satu rumah dengan aku, you know nothing. Okay, so macam tak perlulah nak berlawan cakap sangat dengan diorang ni. Cukup Shima cakap yang apa kejadian sebenar sekali saja dan that's it, cukup. Shima tak nak panjang-panjangkan cerita. Yang tahulah macam mana Shima, macam kawan-kawan ada yang pernah datang rumah apa benda semua kan, diorang tahu macam mana. Diorang tengok sendiri macam Shima buat kerja seorang-seorang. So Shima memang tak pakai, orang kata tak mengerahkan Shima punya helper lah untuk tolong Shima sekali untuk baking. Tak pernah. Memang Shima kalau baking, in fact kalau Shima masak pun kat rumah, Shima tak suka orang kacau. Tak boleh, jangan kacau Shima. So memang Shima suka buat kerja sendiri. Jadi macam mana isu tu boleh timbul sebenarnya kan? Macam mana netizen boleh kata Shima mengerah helper? You know, nama pun netizen. Diorang kan memang terpaling tahu semua benda kan. Macam dia seolah-olah dia yang ada dekat situ, dia yang tahu segala serba CV. Diorang macam tu. So Shima pun dah faham dah benda-benda macam ini. So Shima tak kisah. Walaupun Shima jual kek, maksudnya Shima tak adalah secara aktif dalam industri. Jual kek pun ada juga yang berkata buruk pasal Shima Alah, kita macam mana nak cakap diorang memang apa sahaja yang sekarang ni kan, orang social media ni, Shima perasan orang suka mengeluarkan apa-apa sahaja yang diorang rasa. Assume. Yes, diorang suka assume. Kan. So for me, tak apalah. Order tetap berdesut juga. Kau cakap macam mana pun, order tak tetap masuk. Itu yang penting. Itu yang penting. Okeylah. Dalam jangka masa panjang lah. Kata mungkin macam Shima kata benda ni pun tak naklah separuh jalan kan. Dah pun minat. Jadi perancangan tadi pun dah kata dah ada keluarkan resepi sendiri, kek sendiri kan. Jadi kedepannya pula bagaimana? Okay, Shima, first thing yang Shima nak buat lepas ni adalah Shima nak masuk kelas yang betul-betul lah to get the certificate. Itu benda pertama yang Shima nak buat. Okay, so kalau Shima ada apa-apa persoalan ke apa benda semua, Shima ada betul-betul cikgu yang betul-betul akan guide Shima. Okay, and orang pun akan lebih confident bila tahu okay, dia ni belajar betul-betul apa benda semua, ada certificate semua lah. Yes. So Shima prefer untuk pergi belajar dulu. Shima pun ada tengok juga beberapa tempat yang memang sekolah untuk belajar masak ni lah, culinary school kan. So insyaAllah Shima akan pergi tu dulu. Baru Shima akan Shima start. ada idola dalam bidang materi ni? Mungkin sama yang nak menuntut ilmu ke dengan dia ke? Okay, to be honest, Shima memang banyak sangat tengok. Shima ni terpengaruh dengan masalah-masalah yang yang cantik-cantik, yang hot baking. Shima suka tengok tu. Shima suka sangat tengok tu. Okay. So daripada situlah Shima tengok diorang macam nak jadi macam dia ni, macam tu, banyak berangan kan. So kalau dekat sini, ya Allah, Shima memang Shima tak tahu. Okay. Yang dekat sini Shima tak tahu. Shima memang banyak prefer luar punya ni lah. Okay, so far tempahan memang ambil sekitar Lembah Kelang.
Yes. Ataupun luar daripada KL ada? Tak ada. Memang. Tak ada. Cuma tak berani untuk Tak orang berani kata nak pergi hantar jauh ke apa benda semua. Ada je macam contohnya macam banana cake tu diorang ingat macam boleh tahan lama semua kan. The problem is kalau macam courier service ni sometimes ada yang sehari 2 hari memang dah sampai dah walaupun jauh Terengganu ke Pahang, Kelantan semua tu. Tapi ada juga kadang-kadang yang diorang buat perangai seminggu 2 minggu tak sampai. Kejap lagi kalau sampai kek kat customer yang dah rosak, yang dah elok, tak nak. Kita tak nak ambil risiko yang macam gitulah. Sebab dia makanan ya. Sebab dia memang tak ada daripada luar KL, tak ada lah. Tak ada. I memang siapa yang nak betul-betul teringin memang ada. Ada yang daripada Pening, daripada Kedah, diorang datang KL, kebetulan datang KL. Yes. Shima ada kek tak? Ayah ada dekat KL sini. So ayah akan hantarlah dekat dia punya hotel ke apa benda semua. Yes, kita buat macam tu. Siapa nak datang KL. Macam tu. Dan Shima so far tak ada join ni mana-mana expo ataupun kan banyak hati-hati pergi ikut Food Fest. Food Fest ke, pergi buka Singapore, booth. buka booth semua. Diorang ada invite. Ada invite. Macam mana nak cakap Shima macam tak ada orang kata sekarang ni memang betul tak ada beria sangat nak ni lah. Cuma memang betul-betul buat sikit-sikit untuk minat ni sahaja. Tengah polish minat yang untuk kecil-kecilan sahaja. Tak ada yang kata nak pergi bawa ke sana ke sini. Cuma tak ada masa untuk itu. So far Nak sediakan banyak pula kan kek kalau nak pergi food fest. Yes, takkan kita nak buat setakat 10 biji, 20 biji sahaja. Mestilah nak kena banyak kan. So Shima tak boleh nak commit lah buat banyak-banyak terus bawa ke sana. And then semua I need someone untuk assist juga kan kalau macam gitu kan. Kalau banyak-banyak macam tu so Shima belum boleh ke tahap tu lah kot. Kalau boleh share sikit lah Shima pasal baking dan sebagainya kan. Kalau mood Shima tengah tak best kan Shima, jadi tak Shima punya kek? Mungkin stres dengan anak-anak ke, tak sihat ke. Kalau tengah rushing yes. Yang tu lagi yes, benar. So kalau 8 biji cuma ingat masa tu. Kek semua jadi apa orang panggil kalau kek tak jadi ni? Bantat. Benar 8 biji. Sebab cuma rushing. Cuma ada. Okey, cuma kalau nak buat kerja, cuma ada dah set kan. Pukul 12 apa benda aku kena buat, pukul 1 pukul apa benda aku kena buat. Okey, ayah akan ikut benda-benda macam tu. So kalau ada timing lah. Yes. So kalau timing tu dah lari, kita pun rushing, memang Shima tak suka benda tu. So kalau macam tu Shima buat semula ke atau Shima just buat semula. Tetap buat semula nak puaskan untuk customer lah. Untuk yang hari tu lah yang tak jadi, yang Shima rasa Shima rushing memang was so bad. 8 biji kek tak jadi. Macam tu. Masa buang macam tu je. Terpaksa. Tapi customer faham lah masa tu. Tapi Shima okey, contoh kalau macam untuk esok punya order, Shima akan buat hari ni petang. Shima akan startkan petang sebab nak startkan benda semua macam kan. So dalam masa berapa jam yang ada tu memang Shima betul-betul buat cepat-cepat lah, laju untuk cover balik yang 8 biji yang rosak tadi tu. So sampai pukul 2-3 pagi Shima tidur pukul berapa Berapa jam dah tidur sehari? Itulah. Itulah. Kadang-kadang memang tak cukup tidur lah. Itu yang buatkan kita penat. Tapi tak lawa, tak cantik. Hari pun tak cantik. Okey, adakah disebabkan juga dengan cinta baharu ni, kesibukan ni juga Shima dah meninggalkan bidang lakonan? Sebab tengok update terbaru pun last berlakon 2022 tak silap. Yes, sebenarnya okey, Shima cakap jujur je lah my husband dah tak bagi I berlakon. Okay. So alasan? Dia nak I selalu dekat rumah. Okay. Housewife kan, dia nak isteri yang dekat rumah, tengok anak-anak dia apa semua. So dia dah tak bagi I berlakon. Maybe sebab anak I kecil lagi, ada seorang yang kecil tu kan tak sampai hati nak tinggal. Sebab I memang jenis yang selalu akan ada dengan anak. Macam mana pun I akan ada dengan anak. I akan uruskan diorang semua benda. So mungkin sebab itu dia tak bagi I ni kan. And then mungkin kalau anak-anak tu dah besar sikit ke, mungkin I boleh lah buat yang projek yang sikit-sikit, maybe telemovie ke, drama yang sikit-sikit, karakter role yang sikit-sikit, benda-benda macam tu mungkin boleh lah nanti. Yang sekejap-sekejap je kan. Yes, yang tak Jadi aku pun tak apa lah, yang dia ada dekat rumah. Busy kat dapur pun tak apa, tidur lewat pun tak apa, yang penting ada kat rumah. Bini ada kat rumah. Itu je. Tapi Shima boleh terima.
Okay, sebagai seorang isteri, you have to terpaksa lah patuh lah. Sugar di bawah tapak suami, tapak kaki suami. So, tapi dia tahu Shima minat benda tu. Mungkin, I think because of the kids lah kot. Masih kecil. Dan mungkin Dan Shima pun willing. Shima faham benda tu. And Shima willing. So, memang anak-anak dengan Shima selalu. So, Shima yang arrange diorang everything. So, nak tinggalkan diorang lama-lama tu pun Shima sendiri pun tak sampai hati. Rindu tak nak berlakon? Of course rindu. Sebab Shima dah biasa kan, dah lama Shima dalam industri daripada umur Shima berapa? 19 kot. Shima start. And then, tapi yelah, kita pun kena faham lah proses kehidupan kita macam mana bila kita ada anak, dah kahwin, apa semua. Ada benda-benda yang kita kena sacrifice, korbankan, So, mungkin itulah benda yang lakonan lah. Tapi memang cuma memang rindu on set, berlakon. Tapi bukan berhenti forever. Bukan bersara lah orang kata. Tak, Shima tak ada cakap yang macam Shima forever dah. Tak ada. Shima tak cakap. Mungkin one day. Ada itu yang buatkan kita rasa salah. So Shima cakap lah, tapi mesti diorang akan faham. Bila kita ada anak kecil kan, so diorang faham. Itulah. Tapi mungkin soon lah, in the future. Yes. Soon, memang soon. Watak nenek-nenek ke makcik-makcik ke tak apa, soon janji Shima ada on screen balik. InsyaAllah. Mana burn out? Belum jauh. Apa? Burn out untuk apa? Oh, burn out. Dia order banyak ni. Terlalu penat dah macam, okay dah, give up. That's it. So far, tak adalah yang sampai ke Yang mana order kau boleh paling beli. Cancel order penat. Pernah reject order tak? Pernah reject order ke tak? Mungkin sekarang ni lah kot. Tengah rehat ni. Ada rehat. Ada tahu orang yang dia daripada Perlis. Anak dia belajar dekat sini. Dia dah berapa kali tunggu. Tapi kebetulan masa tu dia datang kat KL, Shima tengah tak buat ni baru-baru ni. So macam, ya Allah, saya ralat dia. Rasa bersalah sebab dia orang datang jauh kan. So, tapi itulah Shima memang, kalau Shima rehat ni memang betul-betul nak rehat. Memang betul-betul nak rehat betul. Sebab Shima pun ada kerja-kerja lain yang contohnya macam Shima ada dengan campaign dengan brand-brand untuk ni kan, review benda semua. So, benda-benda lain juga yang Shima nak kena buat. Jadi yang backing ni Shima terpaksa stop sekejap lah. Shima tak cakap Shima nak quit, tapi Shima stop sekejap. Stop sekejap, ambil order je lah. Sekejap je. Rehat je. Tapi lebih tahu dekat Instagram tak? Takut orang tak tahu pula. Tak ada, cuma diam je. So reject je lah. Orang mesti buat blue tick lah. Blue tick. Cuma diamkan je dulu. Diorang faham. Oh, dia faham. Shima punya follower memang orang kata betul-betul yang memang tak ada yang banyak cekadak ke apa ni yang suka nak memarahkan apa, tak ada. Diorang memang faham. Kalau macam Shima cakap ada tu, adalah. Kalau tak ada, diorang faham. So itu yang Shima sangat-sangat bersyukur dengan diorang. Jadi kalau nak beli kek Shima memang seminggu awal sebelum gerak KL tu kena bagi tahu dululah. Kena tanya dulu. Soalnya diorang akan tanya dulu lah. Okay. Diorang akan tanya dulu. Shima, I akan ada dekat KL sekian, boleh tak kalau nak order kek? I cakap, okey, boleh. I boleh bawa masa tu. Then nanti kita akan arrange lah delivery, pergi hantar kat tempat mana diorang stay. Macam tu. Okay, jadi kalau siapa yang nak order mungkin boleh melalui Okey, boleh check. Okey, dekat Shima punya Instagram ada nama IG Shim's Kitchen tu. Boleh dekat situ ada. Video tu dia. Nanti sis update lagi. Dekat situ ada link, boleh WhatsApp. Tapi selalunya kalau Shima buat, Shima akan update dekat story macam okey, Shima ada buat kek ni sekian, date macam ni, siapa nak order? Diorang akan pre-order lah macam tu. Tapi bukan sekarang lah kan? Sekarang tak ada. Tengah rehat. Tunggu announcement lah. Tunggu announcement. Ramai menunggu. Okay, so okay, kat akhir lah Shima mungkin nak mempromosikan Shim's Kitchen Cake. Okey, kepada mereka yang berminat untuk order Shima punya kek, mungkin boleh pergi ke Instagram shimskitchen.my. Okey, dekat situ ada link. Just click the link, WhatsApp link, dan boleh order daripada situ. Dan kepada mereka yang suka orang kata memasak ke, baking ke semua, tapi orang kata tak pandai sangat, don't give up. Teruskan usaha sampai jadi, dan benda tu mesti akan jadi. Okay, just don't give up. Just Campak-campak jadi. Campak-campak jadi, yes. Konsep kita. Okay, rasanya tu sajalah kita punya untuk episod kedua bersama dengan Shima Anwar. Jadi kalau nak tahu siapa lagi tetamu yang akan datang, teruskan menonton Campak-campak jadi. Stay tune. Okay, stay tune. Bye. Assalamualaikum.